Dah penat. Nanti orang cakap, oh susah betul hidup. Oh, susah betul hidup kan. Aku tak ada sampai makan pasir je lah. Tapi okey lah. Cuma aku nak ceritakan pasal pendidikan sebenarnya. Kau jangan salah faham. Buat tu as a backup. Kalau kau tak menjadi influencer sekalipun, kau dah ada satu qualification untuk kau dapat tangga gaji yang lebih baik. Betul. Yang ni aku sangat setuju. Sebab budak-budak sekarang mostly lah, sebab aku ada anak buah kan. So bila kita borak-borak dengan member-member dia, dia tanya kan, kau nak jadi apa bila besar nanti? Influencer bang. Influencer buat YouTube dapat duit bang. Aku dalam hati aku kan, kau tak faham ke struggle nak dapat duit tu macam mana? Betul, bukan senang. Dia kira masa kau lagi ada orang people watch hour kan. Yang tu kira nak dapat under program. Betul. Tu sebelum dapat program kita dah susah lah. Betul. Dalam program tu tak payah nak cerita lah, memang susah gila babi. Betul. So pada aku education ni kalau dia orang nak momok tak payah Memang orang tu bodoh lah, minta maaf lah. Tolonglah jangan bagi saranan-saranan bodoh. Tolong. Memang semua orang bebas untuk bercakap dekat social media. Tak kisah. Aku tak kisah. Aku tak sebut nama siapa lah kan.